daripada brand Okachi ni. Okachi Kasegu. Nampak. Ni speed 1, speed 2, speed 3, speed 4, speed 5, speed 6, speed 7, speed 8, speed 9. Okachi massager yang portable punya guys. Ini massager tau, korang jangan fikir kau bukan tau. Ini untuk mata yang macam gini. Dia ada bagi juga mata bercabang macam gini. Yang ni mata bulat ni. Dia ada bagi juga mata rata macam gini. Orang pakai ni untuk tempat sakit Speed dia boleh ajar-ajar dekat belakang ni. Dia ada 9 speed back to 1 balik. Untuk urut kat sini. Dia nampak je slow tau dalam kamera. Laju dekat mata aku sekarang dia laju. Kalau nak tukar lagi dia punya speed, dia ajar-ajar kat sini. Ni kalau kena dekat kulit tempat sakit tu, nampak ketuk kulit aku bergerak tu. Dia automatic detect kulit, baru dia bagi movement yang sebenar lah. Ini mode standby. Nampak macam gini. Sedap geng. Ini kalau kena tempat sakit memang sedap. Ui. Okey, yang tajam ni untuk yang tempat sakit tau. Yang ni untuk urut sedap-sedap sikit, lembut-lembut sikit. Yang ni lagi sedap. Antara yang sedap pakai, yang bercabang ni. Yang ini, yang tajam-tajam ni. Ni untuk tempat sakit, yang ni yang lembut ni. Okey, kalau tak nak pakai, dia boleh tutup macam ni. Memang smart dah, cantik lah. Untuk semua mata yang aku tunjuk tadi tu, dia boleh hide dekat dalam penutup dia ni. Ni tempat simpan dia. Kalau korang bawa pergi travel, memang sangat function. Bentuk dia macam gini je. Nak cas, pakai USB-C dekat sini. Korang boleh tekan je dekat beg kuning kat bawah tu.